Hai semua, Assalamualaikum and welcome back to my channel. Okay, as you can see, rumah saya sangat bersepah ya hari ni. So, saya ada mood nak buat video sebab rumah saya dah seminggu dah tak kemas. Jadinya macam short sikit lah nak buat video kemas-kemas. Kita akan start daripada sini. Sini banyak barang baju-baju yang belum dilipat. Dah basuh dah tapi belum lipat. And then ada juga bantal yang saya baru beli semalam. So nanti kita akan kemas area tu and then kita akan move kemas area sini. Okay, jom korang follow saya kemas-kemas rumah. Ya. Apa sayang? Ha? Tak dengar apa dia? Kalau korang suka video estetik, kemas, cantik, di sini bukan tempat dia ke? Sebab dekat YouTube saya ni, selalunya saya akan share real life situation. Ada orang suka, ada juga orang tak suka. Jadi kepada korang yang suka tengok keadaan sebenar mak-mak bekerja sambil-sambil urus rumah yang tak ada maid, korang boleh stay tengok video ni sampai habis, okay? Ini sikit tau, selalunya lagi banyak daripada ni. Ini kira sikit, tapi memang banyak pun. Kat sana tu ada dalam 2 bag, paper bag lah. 2 guni ni lagi yang tak basuh. So hari ni kita nak basuh lah. Lepas dah settle kemas rumah, InsyaAllah kita nak basuh. Tapi tak tahulah macam tu dulu nak buat. Pening lah, banyak sangat kerja nak kena buat. Yang penting settlekan ni dulu. Biasanya kalau kemas-kemas rumah memang suka start dengan baju dulu. Sebab benda ni yang paling memberatkan untuk dipikir. Banyak sangat So kita settlekan benda yang paling serabut dulu, which is pakaian. Kita lipat dulu pakaian. Yang ni yang paling serabut sebenarnya, yang paling buat rumah ni nampak serabut. Baju-baju yang tak terlipat. Lepas tu pula rumah ni tak ada bilik khas yang boleh letak dulu sementara baju-baju yang belum lipat. Jadinya macam ni lah keadaan dia. Apa sayang? Tergolek kat situ. Yang pertama kita akan asingkan dulu jenis-jenis pakaian macam baju sekolah anak, baju tidur, baju harian anak, seluar. Dengan cara ni aku rasa macam lagi senang lah, lagi memudahkan supaya kita akan settle satu-satu. Tak ada nak serabut, oh ini baju sekolah nak letak kat sini, tak ada. Contoh macam sekarang kita kumpulkan baju sekolah dulu. Nanti baju sekolah ni kita boleh ketepikan dulu. So baju sekolah ni kan kita nak gosok semua kan, so kita boleh ketepikan. Honestly, lipat baju ni sebenarnya terapi untuk saya. Dan saya rasa kalau buat ni rasa macam satisfying. Rasa macam puas hati gila bila dah tengok baju-baju tu siap lipat, tersusun cantik je kan. Siapa lagi geng macam saya? Komen kat bawah. Ataupun korang rasa kerja rumah apa yang terapi untuk korang? Jangan lupa komen, okay? Kita stop kejap kemas rumah dengan lipat baju. Anak aku lapar. So sekarang ni kita nak panaskan pizza. Panaskan pizza dan buat sup untuk dia.
ni ada pizza yang hendak dibungkus untuk dipanaskan. Kita panaskan dulu. Kalau korang perasan tadi, dapur saya tu sangatlah bersepah, dah tak tersusun macam dulu lagi. Sebabnya dapur tu sekarang dah bertukar tangan. Department dapur husband saya yang pegang. Sebab sekarang ni saya kurang masak bila dah bekerja. Masak juga cumanya tak masak yang beria sangatlah, masak simple-simple saja. Kalau part basuh-basuh pinggan mangkuk tu husband lah yang settlekan. So that's why lah. Pas dah settle masak breakfast anak tadi, saya sambung balik mengemas kat depan ni. Hajatnya hari ni memang nak kemas sampai habis lah. Nak kemas semua satu rumah. Tapi as usual, kalau weekend macam ni memang susah nak settlekan. Sebabnya akan ada je aktiviti yang husband saya ajak buatlah petang nanti. Contohnya macam pergi keluar, cari makan best, ataupun pergi taman macam tu. Let's see how sempat ke tak kita settlekan satu rumah, atau kita sempat settlekan sebahagian saja daripada rumah ni. Okay? Barang kita nak kemas dulu kat bawah ni. Kita letak dulu sementara kat sini. Nah. Ting 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 ting. Ting 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 ting. Tak heran. Nah, main kat situ. Banyak kasut ya kat bawah ni. Kita nak susun balik kasut-kasut ni. Supaya ni kasut ni tersalah beli saiz. Sayang je. Tak apalah, nanti anak dah besar sikit boleh pakai. Tak pernah pakai lagi lah tu sebab salah saiz. Ini kita susun dulu di sini. Ini kasut jalan-jalan, kasut jalan-jalan anak. Kat sini, kat rumah ni memang belum ada rak kasut dalam rumah punya. Yang dekat luar tu adalah, tapi tak berani lah nak simpan kasut-kasut kesayangan kat situ. Kat luar tu simpan kasut-kasut yang tak berapa nak sayang. Sapu sikit kot. Langsung kat sini. Alright. Sementara tu kita minum dulu. Ini baju budak-budak daripada transit. Ada sekolah dia orang untuk dibasuh. Kotor lah kiranya ni. Amy punya. Untuk dibasuh. Buat masa sekarang ni, bilik ni adalah bilik yang paling teruk, yang paling bersepah. Jadinya kita nak tackle bilik ni hari ni. Tak sempurna, tak perfect lah, tapi kita cuba. Okay, kita kemas-kemas. Tak boleh nak buat apa, as long bilik ni akan betul-betul kemas bila saya kena buang banyak benda. Tapi buat masa sekarang ni saya tak akan buang lagi. Sebab saya nak tunggu anak-anak cuti sekolah nanti, kita akan buanglah mana yang perlu, mana yang tak perlu. Kita akan buang mana yang tak perlu untuk dalam bilik ni, okey? Dekat bawah ni baju dia orang. Macam yang saya pernah bagi tahu sebelum ni, kalau korang ingat lah kan, sebab dah lama dah video-video tu. Sebelum ni saya pernah bagi tahu yang bilik anak ni agak limited dia punya storage, sebabnya almari baju yang ni je. Kat depan tu ada satu almari baju, yang tu saya letak baju-baju sekolah dia yang dah digosok semua, ataupun yang belum digosok baju sekolah dia dekat sana lah. Baju sekolah dia memang banyak. Saya prepare baju sekolah dia, saya beli.
memang cukup untuk seminggu. Dan saya rasa ada lebih baju dia. Seminggu lebih lah. So saya suka gosok sekaligus and then gantung je kat dalam tu, senang. So yang almari luar tu memang untuk baju sekolah saja. So baju-baju lain kat dalam bilik ni je. Dalam ni, kat sini dengan 2 storage. Dan ini jugalah punca kenapa kita orang decide untuk cari rumah lain. Rumah yang ada bilik setiap seorang lah. Actually kat rumah ni ada 3 bilik. Tapi disebabkan ada si bulus ni, kita orang bela Lily, si bulus ni. So satu bilik untuk dia. So satu bilik lagi anak share. Jadinya kita orang fikir macam tak apalah kita cari rumah yang ada 4 bilik. So that saya dengan husband satu bilik, anak dapat satu bilik seorang. So baju harian dia saya akan letak dekat dalam ni lah. Bawah-bawah ni pun banyak je barang-barang. Ada tilam. Tak tahulah korang dah penat mengeluh dah. Mengeluh dengan keserabutan rumah ni yang sangat bersepah. Saya memang tak boleh tengok rumah bersepah. Saya rasa otak saya serabut. So bila bersepah saya rasa macam hari-hari serabut. Sebab sekarang memang hari-hari sepah rumah ni. So ni ada cadar dengan baju dia orang yang nak digantung. Ini saya ke Ivy dulu, tak kat depan dulu. Beg sekolah dia. 1, 2. Memang pack gila lah bilik dia orang sekarang ni. Macam tak tahu dah nak susun macam mana lagi lah. Dulu untuk lantai kat luar dengan satu rumah ni saya akan settlekan malam nanti. Dan saya tak tahu lah saya akan record ke tak, sebabnya bateri ni pun dah nak habis. Habis je bateri ni saya stop dan saya edit terus video ni. Okay, so macam ni lah saya punya konten sekarang. Kita tak boleh nak buat estetik sangat, just tunjuk realiti kehidupan saya je selepas bekerja semula. Okay, so dalam ni ada barang-barang yang kita orang pergi travel hari tu, saya tak sempat nak simpan lagi. Contohnya, saya ada beli ni, yang ini untuk masak Maggi untuk masa saya pergi Singapura hari tu. Sebab selalunya, sebab dekat Singapura tu kita orang tak ambil breakfast dekat hotel. Sebab kita orang tak tahu halal ke tak hotel tu. Keraguan lah, saya rasa tak halal, that's why lah saya decide juga untuk bawa kettle tu, so that saya boleh masak kat sana, masak Maggi macam tu je untuk breakfast. Itu banyak ni. Dia tak dah beli banyak-banyak. Singapura punya kitchen tapi tak bagi kat orang. Kita letak dulu kat atas meja. Mana yang Ivy. Actually kat atas ni kita boleh start buang ni. Apa yang tak penting kita buang je lah. Tak salah, nampak dia buang. Kat sini. Saya pergi ambil tong sampah sekejap. Plastik sampah, tong sampah lah. Bilik ni sekarang ni, cara terbaik nak settlekan serabut-serabut ni. Benda-benda tak perlu ni, buang je. Selagi tak buang, selagi tu dah dia jadi sampah. Lepas tu nanti bersepah balik.
Okay semua, saya rasa sampai sini dulu video saya untuk kali ni. Hope you guys enjoy watching this video and dapat manfaat daripada video ni. Okay, so see you in my next video. Bye. Assalamualaikum.